Akhirnya dapat juga aku turun mancing, geng. So tempat kecil je, tak besar mana pun. Kita try yang kecil-kecil je dulu. Kita akan try kat tali air ni dengan kat sini. So hari ni aku nak uji kaji dua barang baru lah daripada Casking variant Eagle Pro dengan tali ESP Emo Super Color Super Pro. Aku pun lupa nama tali ESP tu. Kita tengok macam mana hasil dia. Oh wah, lucut. Geram pula aku. Terpejat. Okey, strike juga akhirnya. Strike juga akhirnya. Boleh tahan kat rasa dia. Okey. Dan ni duk entam tadi ni. Boleh tahan kasar dia. Akhirnya misteri ikan yang duduk entam banyak kali tu dapat juga akhirnya. Boleh tahan jugalah saiz dia, saiz buat makan. So ini ikan dia. Kaki kicker frog memang menjadi setup yang terbaru. Tali daripada ESP Super Pro 20 LB dengan Casking variant Eagle Pro. Setup untuk ultralight .